Halo, saya CEO Durian. Hari ini saya berada di Mentakap. Saya Lama Ahong. Sebelum saya masuk kebun ini, keadaan pokok ini macam mana? Cantik lah. Ingat tak banyak lah. Daun keleng. Boleh tahu tak, sebelum tu, dulu, setiap bulan maintenance kebun ini berapa duit? RM1,000 lebih, RM2,000 aja lah. Lepas tu, sudah pakai baja sayap, awak jimat berapa banyak? Banyak lah, separuh. Jadi sekarang pokok Mr. Hong rasa macam mana? Sekarang tengok, pokok lo cantik, bunga lo banyak. Dulu tak ada lah, sikit lah. Sekarang tengok pokok 80% ada bunga lah. Dulu pakai baja apa? Dulu pakai baja biji biar lah. Sekarang sudah tukar baja air biar. Pakai baja biji dengan pakai baja air, apa different? Pakai baja biji, mana gelas susah makan. Pakai air biar dia cepat makan lah. Sudah pakai ini baja air EMF, berapa lama you nampak pokok kesan? 2 bulan macam lah. 2 Saya bulan. tengok dia tahun cantik juga. Tahun tu hijau lah. Kalau anda ada apa-apa masalah, boleh cari CEO. Saya akan berkongsikan bila nak baja, bila nak selangga, bila nak buat apa-apa. Ingat, follow, like and share video CEO.